Halo, dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk bayar membership bulanan ataupun tahunan ya. Pertama sekali tekan 3 garis atas kanan iaitu menu. Pergi ke My Membership. Di sini ada dua butang orange, satu untuk di atas bayar bulanan dan satu di bawah untuk bayar terus 1 tahun. Kalau anda bayar setahun, anda tak perlu fikirlah untuk tiap-tiap bulan anda bayar. Di sini saya tunjuk cara bayar bulanan. Klik butang orange di atas ni. Ada dua cara payment option, iaitu bayar menggunakan credit card ataupun bayar menggunakan cryptocurrency. Kalau bayar guna credit card, anda boleh gunakan kad debit ATM anda, kad bank anda tu, ataupun boleh guna kad kredit ataupun guna prepaid card. Pastikan anda telefon bank terlebih dahulu ya untuk benarkan bayaran kepada Safe Club. Untuk bank buka untuk kad anda, boleh bayar kepada Safe Club. Ini adalah ciri-ciri keselamatan sesetengah bank untuk pertama kali orang yang buat bayaran online, terutama sekali ke luar negara, kena call bank. Selepas tu tiada masalah, boleh terus bayar ya. Product selection di bawah ni adalah jumlah pilihan bayaran anda. Monthly membership $19.97 tu $20 lah ya. Turun di bawah maklumat anda, dan di bawah ini maklumat credit card. So anda perlu isi maklumat credit card. Anda kena tekan butang change. Di sini di bahagian atas country, pilih Malaysia. Name on card, nama penuh anda sebagai pemilik akaun lah ya. Kalau tak ada atas kad, isi saja nama penuh anda. Type, anda boleh pilih di sini Visa ataupun Mastercard ataupun jenis kad lain. Credit card number, jumlah angka panjang di atas kad anda lah. Expired date ada 2 kotak di sebelah kiri untuk bulanan, pilih bulan, dan seterusnya untuk tahun kad expired anda ya. Security code, 3 angka di belakang kad anda, CCV number tu. Pusing belakang kad ada 3 angka, isi di sini. Address, mulakan isi address anda, city, bandar, state ataupun province. Di sini dia hanya perlu boleh isi setakat maksimum 3 huruf sahaja. Sebagai contoh, kalau Johor, JHR, kalau Penang, PNG, kalau Kelantan, KTN, KL lah ya. Kalau Pahang, PHG, Selangor, SGR, itu contoh dia. Perak, PRK, macam tu. Terengganu, TRG dan sebagainya lah. Dan di bawah sekali adalah zip postal code. Sebenarnya adalah postcode anda. Isi postcode address anda. Klik save, dan seterusnya anda boleh terus buat proses bayaran bulanan anda ya. Okey, baik. Di sini pula saya nak tunjuk bagaimana cara untuk bayar menggunakan cryptocurrency. So saya terus tunjuk bayaran menggunakan cryptocurrency. Klik pay di sini dan pilih pay using cryptocurrency. Okey, turun di bawah. Kita ketik petak kecil ini, tanda right, dan klik place order. Klik butang hitam ni, pay with crypto. Pilih cryptocurrency yang kita nak bayar. Di sini saya pilih Binance Coin ya. Binance Coin ni BSC ya, Binance Smart Chain, ataupun kod BEP20 lah ya. Pastikan anda transfer network yang betul lah. Terus keluar address untuk anda bayar. Address ni macam account bank lah ya. So anda copy address ni, senang. Copy terus dekat butang copy address. Terus pergi ke wallet crypto anda. Saya klik BNB sebab tadi saya pilih BNB. BNB ni BSC ya. Klik transfer. Di bahagian receiver, pastekan address yang copy tadi. Pastikan address sama ya dengan anda copy tadi. Jadi bila anda dah copy, tak ada masalah. Lepas tu pergi semula ke page bayaran ini. Di atas ni dia kata kita mesti hantar jumlah sama sebiji yang dia cadangkan.
Supaya tak silap, klik sahaja butang copy amount. Okey. Bagi semula ke crypto wallet. Paste sahaja jumlah. Sama sebiji dia keluar. Klik confirm. Confirm. Isi password. Dan tunggu proses penghantaran. Cek balik sama ada dah hantar ke belum. Masih pending. Klik saja bahagian transaction ni. Okey, transaction success. Pergi semula ke bahagian Pay with Crypto, Save Club anda. Dan pastikan tekan butang send di bawah kanan, iaitu butang biru ni. Selepas anda transfer, mesti tekan ya. Selepas transfer ya. Klik send. Lepas tu dia beritahu proses dalam jalan. So kita boleh check. Klik here to check your status. Dah berjaya, dia akan hantar ke email lah. Okay, congratulations, kami dah terima cryptocurrency anda. So kita boleh check kita punya status keahlian kita yang baru. Klik 3 garis menu atas kanan. Klik my membership. So kita boleh tengok di sini, you have paid your membership for the following month, June. Bulan Jun dia dah beritahu dah. Maknanya kita dah bayar dah untuk sepanjang bulan Jun. So maknanya dah berjaya lah ya. So itu sahaja. Sekian, terima kasih.